Abang Kak, ni kita nak cerita untuk Saga daripada Saga Mahathir dulu. Lepas tu keluar ke Saga Kempro. Lepas tu Saga MC2. Nah ni MC3 Abang Kak. MC3 ni kalau kata kita tengok dari atas jalan memang berubah. Luar totally berubah. Apa lagi perubahan dia? Perubahan dia enjin. Daripada segi enjin dia dah tak pakai enjin Kempro macam dulu dah. Dia pakai enjin 4 piston IGT tu. 1.5 4 piston Temi Cheng dah tak ada dah Temi Bass. Okey, untuk variant standard dengan executive dia datang dengan enjin 480. Lepas tu yang premium dia datang dengan enjin CVT. Kenapa CVT? CVT untuk jimat minyak. Senang kita cakap. Untuk jimat minyak. Dia cerita untuk jimat minyak. Okey, untuk enjin dia 120 PS ni, horsepower dia 150 Nm torque. Memang cukup padu lah untuk nak motor. Okey, untuk dalaman dia macam ni. Dashboard memang berbeza totally. Daripada gapo atas ni radio dia berthermometer, bersambung. Okey. Daripada lampu belakang semua ni kita dah tahu tak payah cerita. Okey, siapa yang nak untuk Saga ni siapa nak cepat-cepatlah tekan link di bio dah. Okey, assalamualaikum.